Sayang, kita nak pergi mana? Hari ni kita nak pergi gerbang malam. Diorang cakap kat kedai ni, dia jual bermacam jenis jam dan juga cincin lah. Jom kita tengok apa dia jual. Sekarang kita bersama dengan owner kedai ni. Okay kak, apa yang akak jual dekat sini selain pada jam tangan? Kita ada jual silver, yang cincin nikah. Kita ada jual G-Shock, kita ada jual sport, kita ada besi dan kita ada juga jual jam budak. Itu yang penting. Jam kayu ada kak? Jam kayu tu kena buat sendirilah. Kita boleh tengok sekarang ni kat sini ada bangle. Kalau yang macam ni kita ada silver dan kita ada juga sunstay juga. Sunstay macam ni, aku tunjuk. So harga ni memang harga mampu milik. So untuk korang mana yang nak nikah tu kan, boleh datang sini untuk beli cincin nikah. Mana yang belum nikah tu nikah cepat. Cincin untuk harian pun ada juga. Cincin untuk harian pun ada juga guys. Biasa orang pakai untuk kadang-kadang. Boleh ke saya nak tengok-tengok kedai seluar tu kak? Boleh, silakan. Ada jualkan pelikat kan? Okay bang, kat sini abang jual seluar apa? Okey, kita sini ada jual seluar kargo yang 6 poket. Lepas tu seluar kargo yang punya getah ataupun jogger. Okey, lepas tu kita ada juga seluar slate cotton. Ni seluar jeans. Kalau seluar kargo size 28 sampai 40. Plus size pun ada 42 sampai 48. Kita seluar, lepas tu face mask kita ada, masih ada lagi face mask lagi lah. Cuma kita sini seluar jeans, seluar short pant, long pant lah. So mana korang yang nak menjaga kesihatan daripada penyakit dan wabah berbahaya, datanglah ke kedai ini kerana di sini tersedianya face mask. Okey abang-abang, kalau korang cari seluar, jam tangan, cincin dan juga bangle, tak lupa juga cincin harian yang katakan oleh akak tadi, cincin nikah, korang boleh datang ke kedai ini, disebut nama saya Is Review, korang akan dapat cincin yang sesuai untuk anda. Okay, terima kasih.